بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi saya ruang dan kita semua ruang dan peluang taufik untuk sama-sama kita menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Semoga dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala menerima dan menjadikan ia asbab untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima dan memperkenankan apa sahaja hajat-hajat kita Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan insya-Allah. Seperti biasa kita akan sambung pada ayat yang 119 ya. Ayat ke 119 ke surah 143 surah Al-An'am. Jadi alhamdulillah pada minggu lepas kita telah baca ayat yang ke 116 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan sekiranya engkau mengikuti kehendak kebanyakan orang yang di muka bumi ini, yakni orang kufar, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Ta'ala. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali hawa nafsu mereka, kan? Kecuali zan sahaja, kecuali perkara-perkara yang sangkaan-sangkaan mereka, dan tidaklah mereka itu kecuali mereka berbohong. Jadi kisah dia Allah, kali mereka berkata, kan, mereka berkata kepada orang-orang umat Islam pada masa waktu tersebut, dan mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kami tentang seekor kambing apabila dia mati, siapakah yang membunuhnya? Maka siapakah yang mematikannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kehidupan, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kematian. Maka mereka berkata lagi, kalau macam tu, kamu menyangka bahawasanya kamu, apa yang kamu bunuh, yakni sembelih, kamu dan pengikut kamu sembelih itu adalah halal. Dan apa yang
dibunuh oleh anjing ataupun binatang-binatang buas yang kamu bela sebagai binatang pemburu, itu halal. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bunuh, Allah matikan dia, kamu anggap haram. Kerana kamu anggap dia bangkai, dan bangkai itu haram. Jadi maka bagaimana kamu mendakwa yang mana kamu menyembah Allah Ta'ala tapi kamu tak memakan apa yang Allah Ta'ala bunuh, apa yang Allah Ta'ala matikan. Jadi sepatutnya apa yang Allah Ta'ala bunuh lah sepatutnya kamu lebih aula, lebih afdal untuk kamu makan daripada pembunuhan kamu sendiri. Jadi seolah-olah mereka mempersoalkan kenapa kamu tak makan bangkai yang mana Allah Ta'ala yang matikan, Allah Ta'ala yang bunuh, sedangkan kamu makan apa yang kamu bunuh, sembelihan kamu. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun membalas dengan ayat yang seterusnya, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu yang lebih mengetahui siapakah yang sesat daripada jalannya, dan dialah yang mereka lah dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui siapakah yang mendapat petunjuk. Maka seterusnya ayat yang ke-119 ni kita tengok kan, Allah SWT menyambung ayat sebelumnya, maka makalah apa yang kamu telah sembelihkan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kamu beriman. Seterusnya ayat yang ke-119 kita baca insya-Allah. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Baiklah, insyaAllah. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Jah, silakan. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum illa ta'kulu mimma zukira ismullahi alaihi. Wa ma lakum alla. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira ismullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi wa inna kasiran liyudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm
wa inna katsiran la yudil. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Wa zaru zahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Wala ta'kulu mimma lam Rismullahi alaihi sampai Ustaz. Yuzkaris mullahi alaihi wa in Daripada mimma mimma lam yuzkiris mullahi alaihi wa lam inna yuzkaris. Yuzkaris mimma lam yuzkaris mullahi alaihi wa innahu lafisqa wa inna syayatina layuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Baiklah, alhamdulillah, jazakumullah khair. Jadi pentingnya ambil balik bacaan daripada tempat yang munasib. Kalau adanya perubahan pada makna, jadi penting diambil i'adah, ambil kembali tempat yang kita waqaf tu, panggil i'adah, ambil kembali tempat yang lebih munasib, yang lebih dan selamat daripada perubahan makna. Kalau kat sini ada nafi, kita ambil daripada nafi. Jangan kita ambil daripada selepas penafian itu, kerana dia akan berubah makna. Baik, terjemahan ayat yang ke-119. Jadi dia adalah apabila kisah dia yang sama, apabila orang kufar ditanya persoalan macam tu, maka orang mukmin mendengar macam tu, mereka rasa takut-takut. Rasa takut-takut nak makan sembelihan yang mereka sembelih, binatang kurban yang mereka sembelih. Kerana persoalan orang kufar, di mana mereka menakut-nakutkan orang mukmin, kenapa kamu makan sembelihan kamu, tapi sembelihan Allah, bangkai binatang tu kamu tak makan. Jadi Allah SWT menjawab, wa ma lakum, dan mengapa kamu tidak memakan daripada binatang yang disebut nama Allah Ta'ala ke atasnya. Janganlah kamu takut. Maksudnya kamu makan, kenapa kamu tak makan? Halal. Faqad fassala lakum, sedangkan Allah Ta'ala dah menerangkan dan menjelaskan bagi kamu apa yang dia mengharamkan ke atas kamu. Apa yang dah haramkan. Ada pada ayat yang kita telah baca, hurrimat alaikumul maitatu, rujuk yang ke-6, surah Al-Ma'idah, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-3.
awal-awal lagi. Yang mana Allah Ta'ala telah terangkan apa yang haram. Hurrimat alaikumul maitah, bangkai. Jadi Allah SWT sendiri yang haramkan bangkai, bukannya Nabi, bukannya orang Islam yang haramkan. Jadi jangan kamu teragak-agak untuk memakan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Yang sembelihan kamu Allah Ta'ala halalkan. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma tuirtum ilaih. Kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya, walaupun makanan itu sebenarnya berstatus haram, tapi apabila dalam keadaan darurah, maka kaedah fiqh apa katakan, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Perkara yang darurah dia menghalalkan perkara-perkara yang dilarang. Jadi binatang-binatang ataupun makanan yang haram apabila dalam keadaan darurah maka dia halal, hanya untuk mengalas perut, untuk melangsungkan kehidupan. Itu setakat itu saja, bukannya berlebihan sampai kenyang. Jadi wa inna kathiran, dan sesungguhnya banyak, kebanyakan orang mereka nak menyesatkan kamu. Pasti mereka nak menyesatkan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Jadi mereka hanya nak menakut-nakutkan kamu, menyesatkan kamu. Dan sesungguhnya Tuhan kamu, dia lebih mengetahui terhadap orang yang melampaui batas, yang mengharamkan apa yang halal, dan yang menghalalkan apa yang haram. Ini melampaui batas. Jadi kalau Allah Ta'ala lebih mengetahui, maka Allah Ta'ala akan membalas, mengazab mereka. Kerana menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal, ini semua adalah dosa yang mana menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Jadi sayujzauna, ayat seterusnya, wadaru zahiral, dan tinggalkanlah perkara yang zahir daripada dosa dan yang tersembunyi daripada dosa. Di sini banyak tafsiran yang mengatakan ini keseluruhan dosa lah, sama ada zahir atau batin, sebabkan dosa itu sama ada dia zahir ataupun batin, dia tak bebas daripada dua perkara ini. Dosa yang dilakukan secara terang-terangan ataupun dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ada yang mengatakan dosa yang zahir adalah zina, dan batin adalah membuat kerosakan di muka bumi, ataupun perkara dosa-dosa yang zahir adalah nikah dengan mahram, yang batin adalah zina. Banyak tafsiran mengatakan yang berbeza-beza. Adapun semuanya kembali kepada keseluruhan dosa. Ini tinggalkanlah keseluruhan dosa, sama ada yang jelas ataupun yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa, kelak mereka akan dibalas dengan apa yang mereka laksanakan. Termasuklah orang yang menghalalkan apa yang haram daripada makanan-makanan, dan mengharamkan apa yang halal. Dosa ni dosa yang mana akan dapat azab yang ad-daim, yang selamanya kalau dia menghalalkan. Satunya dosa kalau dia memakan benda yang haram, itu dah satu dosa. Tapi kalau dia menganggap perkara yang dia makan tu halal bagi dia, maka itu satu dosa yang lain, menyebabkan kemurkaan Allah. Sebenarnya sebab apa? Yang menetapkan sesuatu itu halal ataupun haram, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Hakim, yang menetapkan sesuatu. Jadi kalau kita mengambil sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka, dan dia akan menyebabkan azab yang daim, ya, selamanya. Jadi innal ladzina yaksibuna al-itsma sayujzauna, mereka akan dikenakan azab, akan dibalas
dengan apa yang mereka laksanakan. Kemudian Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu makan daripada apa yang tidak disebut nama Allah SWT ke atasnya. Ini sembelihan itu. Jadi jangan kamu makan makanan yang tidak disebut nama Allah. Di sini ada beberapa perbezaan mazhab, pendapat mazhab. Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang Islam ni dia menyembelih, kita pun nak apa ni, menyambut hari raya kurban nanti, masya-Allah. Kalau yang tukang sembelih tu dia lupa nak sebut nama Allah, bismillah ke dengan nama Allah ataupun apa-apa sahaja kan, Allahu Akbar. Jadi kalau dia lupa ataupun tak lupa dan sengaja, korban dia tu, sembelihan tu halal. Sebab apa? Sebabkan nama Allah Subhanahu Wa Taala ada pada setiap hati orang-orang mukmin. Fa inna tasmiyatallah fi qalbi kulli mu'min. Ada satu sabdaan Nabi SAW katakan, makanlah sesungguhnya nama Allah ada pada hati setiap orang mukmin. Jadi tak ada masalah pun kalau dia terlupa ataupun sengaja memang tak sebut dengan lisan dia, sebab dah ada dalam hati. Adapun mazhab Abu Hanifah, dia berpendapat kalau dilupa nak sebut bismillah semasa menyembelih, maka tak boleh. Dia sembelihan dia tetap tak, kalau terlupa tidak ada masalah. Kalau terlupa nak menyebut bismillah semasa menyembelih tidak ada masalah. Adapun kalau sengaja dia tidak menyebut semasa menyembelih, tidak sebut nama Allah, maka kurban dia, sembelihan tu tak halal begini. Jadi apa pun Allah Ta'ala firman kat sini, wala ta'kulu, ni jangan kamu makan binatang yang tidak disembelih atas nama Allah Ta'ala. Maksudnya disebut nama Allah Ta'ala ke atasnya. Ada banyak tafsiran, antaranya adalah dia mati dengan sendirinya, dia menyebabkan dia menjadi bangkai lah. Mati dengan sendirinya menjadi bangkai, tu kumpul-kumpul lah, tak disebutkan nama Allah. Ataupun seperti sembelihan orang-orang zaman jahiliah dahulu, yang mana mereka sembelihkan untuk Tuhan-Tuhan ataupun berhala-berhala mereka. Ni sembelihan untuk berhala ni sembelihan untuk sekian-sekian Tuhan dia. Jadi itulah yang dimaksudkan, janganlah kamu makan daripada binatang yang tidak disebut nama Allah Ta'ala ke atasnya. Wa innahu lafisq, dan sesungguhnya hal itu adalah benar-benar fasik. Ini keluar daripada ketaatan, keluar daripada apa yang dihalalkan. Wa inna syayatin, sesungguhnya syaitan mereka membisik-bisikkan kejahatan kepada dia punya teman-teman dia, pengikut dia, ini orang-orang musyrik, liyujadilukum, supaya mereka ini berdebat dengan kamu. Macam peristiwa tadi tu, mereka berdebat, mereka menakut-nakutkan orang Islam dengan mengatakan kenapa tak makan bangkai maitah ni, kerana itu Allah Ta'ala lah yang mematikan dia, seolah-olah itu adalah sembelihan Allah, kamu tak makan. Jadi syaitan ni lah yang menghasut orang-orang musyrik ni untuk mereka berdebat dengan kamu. Wa in ata'tumuhum, sekiranya kamu mengikuti mereka, kamu tak makan sembelihan yang kamu sembelih, innakum la musyrikun, sungguhnya kamu benar-benar orang musyrik. Ini kamu pun mengikuti mereka, iaitu mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Baiklah, seterusnya ayat 123. وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها
كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. InsyaAllah silakan seterusnya Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maitan fa'ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bih وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya ayat yang ke-122 ini mengenai peristiwa semasa Abu Jahal dia membaling Nabi SAW dengan najis ataupun kotoran. Maka apabila peristiwa ini dia punya kisah ni sampai kepada pengetahuan Hamzah, iaitu pakcik Nabi radhiyallahu anhu, apa yang Abu Jahal telah buat, maka masa itu Hamzah baru balik daripada dia memburu dan dekat kanan dia ada busar panah, dan masa itu Hamzah belum lagi memeluk Islam. Dalam keadaan dia sedang marah tu, dia datang kepada Abu Jahal dan dia telah memukul dengan busar tersebut sehingga jatuhnya Abu Jahal. Dan Abu Jahal bertanya, apa yang kamu telah buat? Adakah kamu tak tengok apa yang Muhammad bawa, apa yang dia sebarkan? Dia telah membodohkan akal-akal kita, dia telah mencela Tuhan-Tuhan kita dan telah dia bercanggah dengan
nenek moyang kita. Maka Hamzah pun mereka tahu siapa yang lebih bodoh di antara kamu akalnya, yang mana kamu menyembah berhala batu-batu selain daripada Allah SWT. Maka Hazrat Hamzah radhiyallahu anhu pun terus mengucap dua kalimah syahadah dan memeluk Islam pada hari tersebut. Jadi Allah SWT mengisahkan tentang Hamzah radhiyallahu anhu, awaman kana maitan, adakah orang yang dia dahulu mati hatinya, ini kufur. Dan orang yang kafir, kufar ni dia seolah-olah mati di sisi Allah Ta'ala. Kita dengar dalam hadis masalul hayy wal maiti, seperti yang hidup masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur masalul hayy wal mayt. Orang yang mengingati Allah, yakni orang mukmin, perumpamaan dengan orang kafir iaitu yang tidak mengingati Allah adalah perumpamaan yang hidup dengan yang mati. Yang mati itu tidak beriman pada Allah Ta'ala. Jadi adakah orang yang dia terdahulu mati hatinya, ini kufur, fa'ahyainah, lalu kami menghidupkan dengan iman, kami menghidupkan hatinya dengan iman, seperti Hazrat Hamzah radhiyallahu anhu ataupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami hidupkan dengan iman, wa ja'alna lahu, dan kami menjadikan baginya cahaya, ini ilmu yang dia dapat berjalan dengannya di dalam di kalangan manusia. Adakah dia seperti orang yang serupa dengan dia di dalam kegelapan, ini dalam kekufuran, adakah dia sama? Laisa bi kharijin minha, yang mana kegelapan yang tidak dapat keluar daripadanya. Jadi Allah SWT nak memuji Hamzah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan siapa-siapa sahaja yang Allah SWT telah memberi hidayat pada mereka dan memberi agama Islam pada mereka. Kadzalika zuyyina, demikian itulah dihiasi bagi orang-orang kafir apa yang mereka telah lakukan. Jadi dihiasi bagi mereka dan nampak bagi mereka dosa dan maksiat itu baik bagi mereka. Wa kadzalika, dan demikianlah kami menjadikan pada setiap negeri ada dia punya para pembesar yang membuat jahat, agar mereka lakukan tipu daya di dalam negeri tersebut, dalam tempat tersebut, dengan mereka menghalang daripada orang beriman. Wa ma yamkuruna, dan mereka tidaklah melakukan tipu daya kecuali kepada diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Itu satu kerugian yang besarlah apabila seorang itu dia buat dosa dan dia rasa syok buat dosa, dia tak sedar, yang mana dia akan diazab, diseksa. Wal'iyadzubillah. Wa idza ja'atuhum, dan apabila datang kepada mereka satu ayat, mereka berkata kami tidak akan beriman kepadanya sehingga kami diberikan seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Ini mengenai seorang yang bernama Walid bin Mughirah, yang mana dia kata, wallahi kalaulah kenabian itu benar dan adanya Nabi, maka akulah yang paling berhak untuk menjadi Nabi. Sebab akulah yang paling banyak harta, akulah yang paling banyak anak pinak, dan akulah yang paling berusia. Maka turunlah ayat ini. Jadi Allah SWT pun berfirman, hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah, Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui di mana dia menempatkan Rasul. Dan bukannya dengan banyaknya harta, bukannya dengan banyaknya anak pinak, kan, bukannya dengan yang paling berusia Allah Ta'ala bagi kenabian, kan, tapi Allah SWT yang lebih mengetahui siapa yang nak beri kenabian. Saya usibu, kami akan menimpakan orang-orang yang melakukan dosa sagharun, menimpakan apa? Kehinaan indallah, di sisi Allah, dan azab yang
yang pedih dan yang sangat keras, sangat keras kerana apa yang mereka telah melakukan tipu daya. Seterusnya muka surat 144 ayat 125. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. InsyaAllah sediakan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا هرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Sadaqallahul-Azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sama puan, jazakumullah khair. Terjemahan ayat 125, maka sesiapa yang Allah Ta'ala menghendaki untuk memberi petunjuk kepadanya, maka pasti dia akan melapangkan dadanya, hatinya untuk menerima agama Islam. Dan sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk menyesatkannya, pasti dia akan menjadikan dadanya sempit, kan? Dadanya, hatinya sempit, sangat berat menerima agama Islam, seolah-olah dia sedang menaiki, mendaki ke langit. Seolah-olah dia mendaki ke langit, ke kesusahan itu, kan, nak menerima agama Islam, seolah-olah kan, kesusahan dia macam nak mendaki ke langit. Jadi kadzalika, demikian itulah Allah Ta'ala menjadikan siksaan, itu azab, ataupun menjadikan syaitan menguasainya, ala alladhina la yu'minun, ke atas orang-orang yang tidak beriman. Wahadha, dan ini adalah jalan Tuhanmu yang lurus. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kepada orang-orang yang mereka ingin ataupun mereka menerima peringatan. Ini kami menjelaskan ayat kepada semua, tapi yang mengambil manfaat daripadanya, yang mengambil pengajaran pada dirinya adalah orang yang inginkan pengajaran. Lahum, bagi mereka negeri-negeri yang aman, yang salam, yang sejahtera. Ini syurga di sisi Tuhan mereka, dan dialah pelindung mereka sebabkan apa yang mereka dahulu mereka lakukan. Seterusnya ayat 128.
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Seterusnya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna biba'din wa balagna ajalana الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sama-sama insyaAllah. Assalamualaikum. Seterusnya terjemahan ayat 128 dan ingatlah ayat mana Allah SWT sebutkan pada waktu ataupun masa tersebut, maka Allah SWT suruh kita ingatlah pada hari dia akan mengumpulkan mereka secara berjemaah, secara keseluruhan. Wahai, Allah Ta'ala berfirman, wahai golongan jin, sungguh kamu telah banyak ini menyesatkan terhadap orang-orang terhadap golongan manusia ni, kamu banyak menyesatkan manusia. Dan berkata teman-teman dia, kawan-kawannya di kalangan manusia, yakni siapa-siapa yang mengikuti jin-jin ni di kalangan manusia, mereka kata, wahai Tuhan kami telah sebahagian kami telah mengambil kenikmatan, mengambil manfaat daripada setengah yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan, iaitu waktu hari kiamat bagi kami. Mengambil manfaat yang manusianya mengambil manfaat daripada jin, kerana pada zaman dahulu apabila pada zaman jahiliah, apabila seorang itu dia bersafar dan dia sampai ada tempat yang mana tandus ataupun tempat itu dia tak ada orang duduk maka dia takut daripada dikacau oleh jin, maka dia pun berkata, aku berlindung dengan pemilik tempat ini. Seolah-olah dia kata tumpang lalu, tumpang singgah ya. Jadi dia berkata, a'udzu bisayyidi hadzal wadi, aku berlindung
dengan ketua lembah ini, min syarri sufaha'i qaumihi, daripada kejahatan orang-orang yang bodoh kaum daripada kaumnya. Maka mereka akan tidur di situ atau rehat di situ. Jadi itulah manusia yang mengambil manfaat daripada jin-jin. Adapun jin yang mengambil manfaat daripada manusia adalah apabila manusia cakap macam tu, maka dia pun anggap dirinya besar sehingga dia berlindung dengan jin yang dia minta tolong tu. Maka seolah-olah dia anggap dirinya lebih bertambah mulia di sisi kaum dia. Jadi istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjaltana. Qala an-nar, Allah Ta'ala berfirman, nerakalah tempat tinggal kamu, kekal di dalamnya kecuali apa yang Allah Ta'ala kendaki. Apa yang Allah Ta'ala kendaki apabila Allah Ta'ala kendaki untuk dia keluar, bahkan sebenarnya tak ada pun keluar, hanyalah mereka keluar tu untuk minum sebabkan terlalu dahaga dan Allah Ta'ala bagi minum, dan keluar untuk minum. Apabila keluar nak minum, rupanya dia kena keluar minum air yang terlalu panas. Apabila minum akan hancur dia punya bahagian organ dalaman dia sampai keluar balik di bawah. Kata yusqawna min hamim, min ma'in hamim, daripada air yang begitu panas dan bergelegak. Jadi illa masya-Allah, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu maha bijaksana, maha mengetahui. Dan demikianlah kami telah menjadikan teman ataupun pemimpin sebahagian orang yang zalim terhadap sebahagian yang lain kerana apa yang mereka lakukan. Seterusnya 130. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna 'ala anfusina وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مخلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Seterusnya terjemahan ayat yang ke-130. Wahai golongan jin dan manusia, adakah belum datang kepada kamu rasul-rasul daripada golongan kamu? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana bagi rasul bagi manusia dan bagi jin. Yaqussuna alaikum, menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku.
dan mereka memperingatkan kamu tentang pertemuan hari kamu ini, hari kiamat. Qalu, mereka akan kata, kami bersaksi atas diri kami sendiri. Ini atas kedatangan rasul-rasul itu kepada kami, dan gharrathum, dan telah mereka menipu mereka oleh kehidupan dunia ini, dan mereka telah menyaksi atas diri mereka sendiri. Ini menyaksi atas diri mereka sendiri artinya mereka memperakui bahawasanya mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan dah tak ada alasan, dah tak ada jalan nak keluar, nak kelentong, kerana mereka dah nampak dan mereka dah tak boleh nak lari. Maka mereka memperakui mereka dahulu orang-orang yang kafir. Demikian itu yang ini kedatangan Rasul kepada mereka. Alam yakur rabbuka, kerana tidak akan menjadi Tuhan kamu tu pembinasa sesuatu negeri ataupun negeri-negeri dengan kezaliman. Allah Ta'ala tidak pernah membuat zalim pada penduduk sesuatu negeri itu. Wa ahluha ghafilun, sedangkan orang-orangnya yang ghafil, maksudnya ghafil ni tidak mengetahui, tidak pernah dihantar Rasul. Allah Ta'ala tidak akan mengazab mana-mana kaum, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Allah Ta'ala firman, kami tidak akan mengazab mana-mana kaum, mana penduduk ahli qaryah, sehingga kami menghantar rasul-rasul yang sebagai bashir dan nadhir, pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, telah selesai muka surat ini, dan sampai sini saja pada petang ini. Kita akan sambung pada minggu hadapan, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk dan kurang daripada diri saya sendiri, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri saya dan kita semua taufik untuk kita amalkan apa-apa ayat yang kita baca hari ini dan kita sampaikan. Jazakumullah khair. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. عملت سوءا أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.